D-4. Macam-macam boleh berlaku. Korang semua dah tengok ke video ni? Kalau belum, boleh tengok dekat profil saya. Hari ini adalah hari mengundi bagi pengundi awal. Lagi 4 hari, tibalah giliran bangsa Johor keluar mengundi. 5 soalan yang patut tanya pada diri sendiri sebelum keluar mengundi nanti. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Lagi 4 hari, bangsa Johor akan berada di hadapan peti undi. Saat itu, tiada lagi ceramah, tiada lagi poster, tiada lagi video kempen. Yang tinggal hanyalah pertimbangan sendiri dan satu keputusan yang akan memberi kesan kepada Johor untuk 5 tahun akan datang. Sebelum korang memangkah, tanya 5 soalan ni. Adakah saya memilih kerana saya benar-benar yakin atau kerana saya takut dengan kemungkinan yang diceritakan kepada saya? Sepanjang kempen, pelbagai dakwaan, ramalan dan amaran mungkin muncul. Ada yang benar, ada yang tidak dan ada yang sukar disahkan. Keputusan yang baik lahir daripada keyakinan, bukan semata-mata kebimbangan. Jangan biarkan ketakutan menentukan masa depan. Adakah saya mengundi kerana marah? Selepas kemarahan ini reda, adakah saya masih akan berpuas hati dengan pilihan saya? Rasa kecewa terhadap sesuatu isu atau individu boleh menjadi dorongan untuk keluar mengundi. Namun, selepas pilihan raya, rakyat tetap memerlukan wakil yang mampu bekerja. Pilihlah berdasarkan siapa yang korang percaya paling mampu menjalankan amanah. Adakah saya sudah menilai calon? Siapakah yang saya yakin akan terus berada bersama masyarakat selepas tamat kempen? Jangan memilih berdasarkan parti. Kita memilih wakil rakyat, bukan ahli politik. Adakah saya memikirkan 5 tahun akan datang? Adakah pilihan saya hari ini membantu membina Johor yang saya impikan? Mengundi mengambil masa beberapa minit saja, tetapi hasil keputusan akan mempengaruhi tempoh 5 tahun. Adakah saya bersedia bertanggungjawab dengan pilihan saya? Undi adalah hak, tetapi juga amanah. Apabila membuat pilihan, jangan tergesa-gesa. Jangan ikut tekanan orang lain. Jangan ikut apa yang sedang viral. Fikirkan keluarga. Fikirkan masyarakat. Dan fikirkan negeri Johor. Sebagai penutup, ada satu soalan tambahan yang saya nak minta semua bangsa Johor tanya pada diri sendiri. Adakah keadaan hari ini sudah cukup selesa untuk diteruskan? Atau adakah sudah tiba masanya untuk pertimbangkan pendekatan yang berbeza? Memilih untuk berubah tetapi mengekalkan yang lama adalah satu angan-angan. Perubahan yang diharapkan tidak datang dengan sendirinya. Ia bermula apabila kita berani berubah. Bangsa Johor berani berubah. Bangsa Johor boleh, rakyat Malaysia pasti boleh. Ayuh Johor, ayuh bersama. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.